Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pakcik OPG. Okey lah, alright. Pada tu dah kita tengok depan tu, kita dah nampak dah kita punya apa tu, apa yang kita buat pada episod yang lepas. Dan kita sebenarnya dah habis dah pendek ceritanya. Bila dah masuk episod lepas, kita dah lukis pada kaki. Nanti kita pakcik buka apa yang kita dah buat sebelum ni. Ni tangan. Kita lukis badan pada perempuan. Lepas tu tengok ni semua tengok ni. Ini semua pakcik buka balik kita punya collection apa yang kita belajar dulu tindih-tindih. Kali ini jadi macam buku lukis tu, punya comot buku lukis tu. Jadi macam pakcik cakap pada episod lepas, dengan habisnya kaki tu, maknanya kita dah habis dah belajar untuk buat badan. Okey. Jadi bukanlah sebagai penutup lah, kita akan pergi ke satu lagi bahagian, iaitu kita sebelum kita nak pergi ke lain pula. Mari kita buat benda yang terakhir. Lepas tu macam mana kita gabungkan semua apa yang kita belajar dulu dan kita lukis satu, pakcik lukis dua orang yang kita nampak pakcik tunjuk macam mana sekali, macam mana kita nak lukis dua orang. Lepas tu macam mana kita nak buat dia punya posing apa semualah. Okey, pakcik akan lukis satu karakter lelaki dan satu karakter perempuan. Okey, jadi sekarang kita mulakan. Okey, sebelum kita mulakan macam biasa. Sebaik tak sebenarnya. Jangan macam biasa. Asal pensel tajam. Kertas atas meja. Semua dah sedia. Jom kita lukis sama-sama. Okey. Kita start dengan karakter lelaki dulu. Atau watak lelaki. Okey, macam mana? Okey. Ingat balik apa kita belajar. Okey, first kita start dengan kepala. Okey. First kali kita buat bentuk badan dia dulu. Kita tak lukis habis lagi. Terus ni kepala. Tengkuk dia. Dah buat tepuk kan. Kepala kita bulat, tengkuk. Okey, bentuk badan. Tu pakcik pun tapi tak tu dada. Ingat ni badan lelaki. Mana dia tak ada sangat slim sangat. Pinggang. Okey. Dah dapat sampai ni. Okey. Ini kita gabungkan apa kita belajar bahagian kepala dengan bahagian badan. Okey, untuk posing, okey pakcik nak buat tangan dia macam ni. Dia bukan cakap pinggang macam apa tu, Allah, dia macam diri style superhero. Dia buat macam tu, lepas tu macam dia buat penumbuk dia macam apa? Buku 5 dia dekat pinggang buat macam tu. Okey, jadi sekarang pakcik cuba lukis tangan dia. Okey, ni. Lebih kurang macam tu. Dan sini pula pun sama. Okey, kita buat sama macam ni. Cara ini tak nak, pakcik tak nak buat macam tu. Pakcik nak buat ini, macam tunjuk muscle pula. Okey, kita buat tangan macam ni. Ingat macam kita lukis tangan. Dan ni kita dapat lukis. Dan ni pakcik dah buat dia punya tapak depan tangan dah. Itulah guna kita belajar sebelum ni ya. Kenapa pakcik ajar kenapa kita buat bentuk dulu. Kita gunakan bentuk ringkas dulu untuk kita nak lukis kita punya karakter apa watak. Okay, dari sini kita turun pula ke kaki. Ingat ni garis tengah. Ni patut, ini benda yang kita tak ditunjuk dulu. Sebab kita buat separuh-separuh. Ini pakcik buat ni garis tengah. Tengok kalau baca. Tapi pakcik jangan buat. Sebab pakcik selalu garis tengah, pakcik akan berasing-asing. Macam ni. Mengikut pada keperluan. Mana pakcik nak rasa ada nak garis tengah, pakcik akan taruh. Tapi kalau elok, kalau korang nak buat straight pun, tak ada masalah juga. Okey. Habis tu kita turun ke kaki. Okay, turun ke kaki ni pakcik tambah sikit. Pakcik suka buat bulat macam ni. Sebab apa? Untuk mulakan dekat peha. Okay. Peha dia macam tu. Macam ni. Lepas ni lutut. Okay, ni kaki dia macam ni. Okay, dan kaki sebelah ni dia ke tepi.
Tengok beza. Tengok kalau kaki depan, dia bukan macam bentuk macam ni. Dia macam tu lah. Dia macam bentuk bentuk betis tu macam tu lah, lebih kurang. Kaki tepi, kita buat macam ni. Okey, dah last sekali. Kita buat tapak kaki dia. Ingat apa kita belajar pada episod lepas? Bentuk tapak kaki. Kita buat. Cuma kali ni nanti dia akan pakai kasut lah. Okey dah. Siap dah bentuk asas dia. Bila dah selesai bentuk asas dia, jadi kita akan mula buatlah macam mana rupa karakter kita nak tu. Sekarang ni pakcik nak mulakan daripada muka. Okey, muka. Okey, pakcik buat bentuk kepala muka dia dulu. Ingat tak macam mana nak buat bentuk muka pada kita belajar pada episod lepas-lepas. Kaji balik muka ulang kaji balik. Jangan ingat belajar sekolah je kena ulang kaji. Belajar melukis pun kena ulang kaji juga. Okey, kita buat sini. Kita buat bentuk telinga kat sini. Dan lagi sekali, ingat tak pakcik cerita pasal mata? Mata betul kita kena buat bentuk dulu. Dalam kes ni pakcik pilih bentuk bulat. Okey, lepas tu kita letak hidung. Letak hidung kat sini lah. Pakcik tak ada nak zoom in lah. Sebab pakcik nak, kalau boleh nak biar nak sama macam mana korang rasa melukis lah. Mana korang nampak badan tu penuh. Sebab kalau lukis atas kertas mana boleh zoom in. Boleh? Ada boleh. Okay, lepas tu kita buat mulut dia, kita buat sengit jenis sengih. Nampak cakap? Okey, dah selesai. Okey, seterusnya kita buat tanda buat sini. Okey, sekarang kita nak buat ke rambut. Rambut macam mana kita lukis Okay, rambut kita buat lukis budak skema ni. Kita buat rambut belah tengah. Kita buat rambut macam ni. Ini buat dua macam ni. Lepas tu ni dari sini kita ambil tengah ni, kita ambil kita buat macam ni. Pasti kiri dan kanan tu agak-agak sama. Kat sini kita buat sini. Kita halakan ke telinga. Okay, dia pakcik padam ni biar nampak. Okay, nampak tu. Okay, dah situ. Kita buat rambut dia macam ni. Kita buat rambut dia panjang sikit. Macam ni. Okey, dah siap kepala. Isi bahagian telinga. Telinga kita buat bentuk macam ni. Ni style telinga pakcik lah. Dan sekali kita buat mata. Mata. Kita ambil mata yang mudah je. Tu. Biasa. Mata tu, anak mata tu. Ingat tak macam nak buat biji mata pada minggu lepas. Last sekali, jangan lupa bulu kening. Dah siap maka okay. Dan seterusnya dia nak pakai baju apa. Okey, kalau pakcik nak set dia pakai macam baju t-shirt lah. Kita buat baju t-shirt. T-shirt first kali kita buat collar. Pakcik buat t-shirt collar V. T-shirt collar V. Sini. Okay. Ini dia punya baju lah. Okay, baju dia akan labuh sampai ini. Lepas tu kat sini kita buat okay, ini pula dia punya sleeve, lengan baju dia lah. Ini okey, pakcik buat bentuk macam ni supaya nak nampak 3D sikit. Dan teruskan kat sini. Okay, buat bulat macam ni, bentuk macam ni ya. Lengan baju jangan buat macam tu. Kalau katakan orang lukis badan, ini kata tangan kan, jangan buat lengan baju macam ni. Nampak lipik. Kalau lengan baju tu kalau kita lengkungkan sikit, bergantung pada arah pandangan lah. Kalau arah pandangan macam kat sini macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Macam contoh ni kan.
Tapi lengan baju kalau boleh jangan buat rata. Sebab kalau macam korang tengok korang lukis, kenapa nampak macam lukisan tu nampak macam lepik? Sebab apa korang buat lengan baju apa tu dia lengan baju sebab lengan baju seluar buat macam ni mana kaki tak jadilah. Dia seluar nanti kita lukis seluar kan, seluar ni pakcik seluar amak buat macam ni tak ada nampak lepik. Lepas tu kita okey dah selesai baju kita padam. Okay. Next kita nak lukis detail baju tu. Ini pun penting. Kita panggil detail. Detail lah apa tak apa. Iaitu kita nak detail perincikan baju. Sebab apa baju selalu apa? Ada baju tak ada corak, ada baju ada corak. Tapi kadang-kadang bila kita takut macam ada corak-corak sikit kat baju tu, dia nampak lebih menyelah. Okay, dalam contoh macam ni, apa buat bentuk dia punya pattern baju dia macam ni. Lepas tu, pakcik bagi ni dua macam ni. Lepas tu kita gelapkan je sini. Pakcik padam dulu. Kita gelapkan. Pakcik gelapkan kat sini. Jadi pattern baju je dia macam tu. Nampak macam narik sikit kan, daripada kita taruh t-shirt kosong je. Kalau katakan korang nak mungkin pakcik akan go detail, tapi tengoklah kalau korang rasa nak benda tu segera komen-komen lah ya. Gitu. Pakcik putih mata. Alright. Lepas tu kita pergi ke tangan dap. Tangan. Bentuk tangan kita. Ni siku. Siku jangan buat macam ni ya. Manusia bersiku bukannya L. Dia lebih macam tu sikit. Macam tu. Lebih kurang macam tu. Ni pun kita bentukkan tangan dia. Bentuk lengan dia. Lengan dia macam ni. Last sekali. Ini kita nak bentukkan dia punya tapak tangan. Okay. Jadi ni pakcik buat bentuk macam ni supaya apa? Nak lukis jari dia kat sini. Jari dia. Nampak tak? Okey. Kemudian yang karakter ni pula. Kita buat tapak tangan. Cuma kat sini pakcik nak ada pakai wristband. Legak ni. Dia pakai wristband. Wristband ni sebab dia bertabel sikit, jadi kita buat dia nampak terkeluar sikit macam tu. Sebab ni ni kenapa penting. Nanti mungkin pakcik akan buat lah secara detail tentang pakaian. Wristband. Irah. Selesai atas badan tu. Okey tak? Korang dapat tak lukis sampai tahap ni? Kalau dapat lukis sampai tahap ni bagus. Ni pakcik mesti kena pilih sikit. Besar sangat pakcik madam ni. Okey, kita clearkan ni. Dah selesai. Okey, sekarang kita pergi ke kaki pula. Okey, kaki biasa kita buat seluar lah. Seluar. Kita lukis situ. Okey, dekat macam kita dekat depan. Selalu dekat lutut ni, dia selalu dekat lutut kita akan berlipat-lipat sikit. Jadi kita buat macam garis-garis macam ni. Kalau biasa seluar kan. Macam berlipat-lipat sikit dekat bahagian lutut. Kita turun. Dan kat sini macam pakcik gambar tadi. Straight. Buat lengkuk macam tu. Kita padam ya. Okey. Slow. Dan ini kita buat kasut. Kasut buat macam ni. Pakcik simple je. Pilih kasut senang je lah. Buat bentuk macam ni. Buat macam tu.
Ni pakcik punya style kasut. Ni tapak kasut. Di depan kasut, di bahagian tali kasut. Tapi sebab dia dah termasuk bawah keluar tak nampak lah. Dan kita sambung pula ke sebelah sini. Ke sebelah sini pun sama. Dekat ni, dekat lutut dia ada macam lipatan sikit. Dan kita pergi ke sini. Dan kita pun sini bulat. Pergi. Kasut, kita pun lukis kasut. Okay, kita pakai kasut. So, ni. Okay, selalu buat line sini nak tunjukkan macam ada lipatan. Dah macam tu. Lepas tu ini kita buat zip. Poket tak nampak sangat. Kita buat poket. Kita boleh buat macam tu. Dan dah siap kita punya karakter lelaki. Itulah dia cara dia kita melukis karakter. Bukan cara lah. Tengok macam mana kita gabungkan semua yang kita belajar tu untuk kita nak buat satu karakter. Dan seterusnya pada sebelah pula kita nak lukis karakter perempuan. Perempuan macam biasa kita style. Okay, ni dia punya posing dia dah dynamic sikit. Susah sikit tapi pasti nak ajar satu cara. Kalau nak buat posing, okay, kita buat kepala dulu. Kalau tadi kita buat macam petak-petak, okay, kali ni pakcik nak buat macam orang lidi. Ni bahu dia. Bahu dia tak besar sangat. Lepas kita lengkuk macam ni. Ni kaki dia. Ini pun satu cara juga. Macam mana kita nak buat bentuk. Kita nak gariskan awal macam mana karakter kita. Dia punya gaya karakter kita tengah buat apa, gaya apa. Jadi pakcik buat macam ni. Tu pakcik buat macam ni. Macam ni. Ni tangan. Dah nampak tak? Dia pun satu cara juga ni boleh pakai. Okey, lepas tu bila dah capai macam ni barulah pakcik bentukkan karakter ni. Macam perempuan ingat perempuan dia lengkuk je lebih sikit. Macam pakcik ajar dulu. Lengkuknya lebih sikit. Lepas tu bahunya condong lagi. Leher dia. Tekuk dia. Cukup sikit. Lepas tu tangan dia. Ni macam dah lari sikit dah ni. Okay, buat macam ni. Tangan macam tu. Tangan sebelah lagi pula pun macam tu. Buat macam tu. Ni pun dah lari sikit. Tengok tadi pakcik gunakan line-line tadi untuk dapat gambaran awal macam mana kita punya posing karakter kita. Lepas tu baru pakcik pergi ke buat bentuk macam ni. Okay. Kita pergi ke kepala. Dan ke kaki. Okay tak? Jadi kita dah dapat dah bentuk macam mana kita punya karakter ni. Lepas tu ni dia punya tangan. Okay. Dan kita pergi ke sini ke punya muka. Muka dia penyebab kepala dia sengit sikit. Macam tu kan. Okay, kita terus buat bentuk muka dia. Dah. Itu kita punya bentuk. Itu posing secara penuh. Okey, jadi sekarang jom kita lukis muka dia. Ni pakcik tandakan mata. Ini cara pakcik juga tandakan mata. Pakcik tandakan hidung, pakcik buat telinga. Okay, mata kita ambil macam, kita ambil bentuk paling simple, kita ambil bentuk bulat. Cuba beza sebelah ni pakcik buat macam ni sebab dia tutup mata sebelah dia.
Nampak tak? Atau dia pun senyum. Besar sangat bulu dia. Senyum macam ni ya. Okey. Dah dapat macam tu. Okey, dah dapat macam tu lah. Ada tak boleh tak dapat ni? Pakcik rasa macam laju je. Harap kau boleh follow lah. Dapat tak sampai tahap itu? Kalau dapat sampai tahap tu bagus, 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 bagus. Okey. Okay, jadi kita continue lagi. Kita teruskan lagi. Teruskan. Okey, pakcik baru dengar. Okey, rambut dia pakcik buat macam ni lah. First kita buat satu line. Lepas kita buat line-line macam ni. Line macam tu. Lepas tu kat sini pakcik buat satu line panjang. Kau nampak lah. Nampak tak? Nampak line panjang macam ni. Okay, ni pakcik padam. Buat line macam ni. Mata dia macam ni. Okey tak. Cik diam lah. Okey, ni mata. Cepat mata. Hidung. Mata cepat cepat ni. Geri ni. Wah. Ni macam segan-segan sikit. Dah sini kita buat. Bentuk kepala dia bulat. Ni. Okey, lepas tu pakcik nak buat ada bulat sikit kat sini. Apa bulat dekat sini, kita buat rambut dia. Rambut dia diikat macam tu. Nampak? Rambut dia diikat macam tu. Okey. Jadi kita terus melukis baju dia. Okey, baju dia. Dia pakai pakcik pagi ni turtleneck. Iaitu depan collar dia macam ni. Kau boleh nampak lah kot. Boleh nampak ke? Collar dia macam tu. Okay, berarti tu dekat sini dia lengan. Dia punya lengan pakcik buat sampai kat sini. Tapi pakcik dia punya lengan baju dia besar sikit. Kita buat macam tu. Nampak tak? Pakcik ni dia punya ni. Kat sini. Tu lengan baju dia. Kira sikit. Okay, lengan baju dia macam tu. Dia punya baju. Okay, pakcik nak kekalkan line tengah ni. Pakcik tu baju dia macam tu. Terlabuh sampai jadi macam ni. Nampak ni? Okay, pakcik dah. Nampak tak bentuk baju dia? Ya. Dekat bawah dia pakcik nak buat dia punya skirt. Dia pakai skirt. Jadi skirt dia dari sini pakcik buat dia terkeluar kat sini. Kita buat macam ni. Kita buat line macam tu. Balun sikit line dia. Okey, dah nampak macam tu. Okey. Jadi pakcik nak buat pattern baju dia, pakcik buat macam ni je, simple je. Pattern macam tu. Okey, jadi tangan dia pula. Tangan dia pakcik buat, tengok pakcik bulat ni.
Ingat macam lukis tangan. Pakcik dia buat peace sign. Peace. Allah, macam besar sangat. Tak apalah, nanti jap. Betul. Tak nampak tapi bentuk tangan ni. Dia besar sangat tangan ni. Tak apalah. Korang buat kecil sikit Pakcik main tipu sikit. Besar sangat. Boleh patut saiz-saiz macam ni je. Patut orang kecil lah jadi saiz macam tu. Okay. Tapi sini pakcik try buat yang kecil. Betul-betul kecil. Ni. Cari macam tu. Cari. Ni. Kita naik. Kita buat situ. Kalau korang tengok pakcik buat, tak ada payah nak pakai macam blok-blok macam pakcik ajar tu kan. Ni sebab pakcik dah biasa lah. Ada time pakcik pakai, ada time pakcik tak buat. Boleh lah tu. Ya, pakcik nampak garis. Garis ni nampak kotor pula lukisan ni. Last sekali. Okay, first sekali kita lukis stokin. Stokin. Cuba sini stokin dia. Kita panggil lusok. Stokin longgar. Ini tak tahu sekarang masih trending tidak kat Jepun, tapi ni antara benda-benda korang boleh nampak dalam komik. Tidak. Dan last sekali kasut dia. Macam ambil pattern sama lah. Macam tu. Okay. Dah last sekali pakcik nak buat corak macam ni dekat punya skirt ni. Boleh tak corak macam tak lawa pula. Pakcik buat line biasa je lah. Ikut balik line biasa ni. Bagi lepas tu ni bergantung lah. Pakcik suka buat line macam ni. Clear kat sini, clear kat sini. Betul-betul sikit lagi. Dah siap. Itulah dia dua karakter lelaki dan perempuan. Pakcik lukis dengan apa? Dengan kita menggabungkan apa semua yang kita dah belajar dalam sepanjang episod-episod yang lepas. Macam mana kita lukis orang daripada ke mata sampai ke kepala, sampai ke rambut, sampai ke badan, tangan, kaki, apa tapak tangan dan tapak kaki. Dan akhir sekali inilah dia kegunaan dia bila kita nak lukis orang. Macam cantik tak? Nanti tak? Boleh lah kot. Yalah. Jadi itulah pakcik buat sikit-sikit. Ini benda tak penting tapi saja pakcik tahu. Habis lah. Jadi itulah dia. Okey.
tengok dalam masa 30 minit kita pun buat pakcik dah lukiskan 2 karakter, satu lelaki, satu perempuan. Harap korang dapat belajarlah sesuatu daripada video ni. Dan hari ini pakcik rasa kot penamat untuk bukan penamat untuk bagi orang lah, tapi orang lah, maknanya pakcik nak ni lah, pakcik nak tunjukkan demonstrasi lah macam mana kita aplikasikan ilmu-ilmu yang kita belajar sebelum ini. Okey lah, cukuplah untuk setakat ni. Okey, macam biasalah, terima kasih kerana menonton. Harap-harap benda apa yang pakcik ajar ni ada manfaat kat korang semua. Okey, lepas tu jangan lupa kalau ada apa-apa nak tanya ke, ada apa-apa topik yang korang saja rasa nak minta pakcik sentuh, tulis dalam comment section kat bawah tu. Lepas tu kalau adalah apa-apa yang kita tulis satu jangan lupa subscribe. Siapa yang tengok video ni, harap-harap korang subscribe lah supaya korang dapat tengok video-video pakcik yang akan datang. Okey, jadi pakcik rasa pakcik dah berhenti sampai kat sini dulu. Okey, teruskanlah berlatih, jangan tak berlatih sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bye.